Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Hanim Humaira binti Raja Muhammad Taufik 085 180. Video ini akan menunjukkan amali wuduk dan amali solat. Sunat sebelum wuduk yang pertama ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, sebelum mengambil wuduk, kita disunatkan untuk membasuh tangan hingga ke pergelangan sebanyak 3 kali. Sunat ketika wuduk yang pertama ialah berkumur-kumur. Kedua, beristinsyak, iaitu memasukkan air ke dalam hidung menggunakan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kita juga disunatkan untuk membasuh 3 kali di tempat yang rukun dan tempat yang sunat, serta mendahulukan kanan daripada kiri bagi anggota yang berpasangan. Yang kelima ialah membasuh kedua-dua telinga menggunakan air yang berharu. Akhir sekali, kita disunatkan untuk tidak bercakap ketika wuduk. Rukun wuduk. Pertama, niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala apabila air kena muka buat kali pertama. Rukun kedua, membasuh seluruh wajah. Ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Keempat ialah menyapu sebahagian kepala. Kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Sunat selepas wuduk. Selepas wuduk, kita disunatkan untuk mengucap syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, serta berdoa, iaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Perkara yang membatalkan wuduk ada 5. Pertama, setiap yang keluar daripada kubul atau dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggung. Yang ketiga, hilang akal, mabuk, pitam, sakit atau gila. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan ajnabi tanpa dapik. Dan yang kelima ialah menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. Sunat abra'. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنة هيئة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. ركن قولي الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rukun fi'li ruku'. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Rukun fi'li sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sampai di sini sahaja video saya. Sekian, terima kasih.